Salam Ramadan semua. Kini tu tim Syaifah Trading berada di Bazar Ramadan Satok. Kami orang mau bagi kumah free je pada yang sudi mau jawab soalan kami orang hari tu. Okey, jom. Okey cik, kami mau kita teka tok kumah apa? Ajwa. Apa nama aku Maya tadi? Betul lah, tak jawab saya kumah aja. Tadi betul kita jawab. Ya, aku dapat Azwa. Okey, makasih ya. Sama. Okey, apakah solat sunnah ketika bulan puasa? Solat tarawih. Okey, betul. Betul. Okey, kita akan kita ada. Oh, terima kasih. Okey Kak, coba kita teka makanan apa tok? Mikolo. Okey, betul. Okay, kita akan dapat kurma Mariami punya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, boleh kita bacakan niat puasa? Nama itu sama Adin Syahri Ramadan Aziz Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala. Okey, betul. Kami akan beri kita hadiah lah. Okay. Thank you. Sama. Okey bang, apakah perkara yang membatalkan puasa? Makan Makan. makan tengah hari kak. Makan dengan hari. Maksud tu makan dengan sengaja lah. Okey, betul. Safawi. Safawi premium. Terima kasih. Cik, hukum puasa adalah? Wajib. Okey, coba kita teka apa makanan tu? Roti john. Okey, betul. Okey. Okey Kak. Malam apa yang baik daripada 1000 malam? Malam dari itu tak ada. Betul lah. Mariami Premium. Okey. Ya je untuk video kali tu. Tahniah kepada yang dah jawab dengan betul. Kita jumpa di bazar yang seterusnya. Bye-bye.